IKIM pilihan utama anda melepasi 10.15 minit pagi. Alhamdulillah, seperti dijanjikan kita akan terus bersiaran untuk rancangan pertama kita pada pagi Rabu dalam Aspirasi Islam Itu Indah. Dan Islam Itu Indah seperti biasa kembali bersama tetamu yang saya lalukan, tak lain tak bukan Profesor Dr. Muhaya Haji Muhammad. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Mas yang baik hati. Alhamdulillah, Prof juga dapat bertemu sekali lagi. Syukur pada Allah. Dan kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita istimewa hari ini kerana Islam Itu Indah ditaja mendapat tajaan daripada Modest Culture inspired by Prof Muhaya sendiri. Mungkin kita sebenarnya sebut hari ini istimewa kerana Sabtu ini merupakan hari pelancaran, Prof, ya? Betul, insyaAllah. Salah saya. InsyaAllah akan diadakan hari Sabtu ini pada jam 2.30 petang. Bertempat di mana? Jam berapa? Pagi sebenarnya. Pagi, pukul 9 hingga 12 di Kajang Putra. Nanti alamatnya ada dah kejap lagi. InsyaAllah kita akan kongsikan infonya untuk rakan-rakan kita yang ingin beramah mesra bersama dengan Prof dan melihat koleksi Prof. InsyaAllah boleh layari Facebook juga Modest Culture. Dan hari ini bersesuaian dengan topik dan juga tajaan kita nak berbicara tentang sirik mata riset minda orang berpakaian. Pakaian bukan semata-mata orang kata menutup tubuh badan kita, Prof, tapi lebih daripada itu. Mungkin Prof nak berikan mukadimah. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Mas yang baik hati dan juga pada para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita dapat jumpa lagi ya. Kita ni umur kita tak tahu, Mas, sebab macam tengok tanya Ustaz pagi tadi, dia kata apa? Setiap orang hembusan nafas semua Allah dah tetapkan. Ya, syukur kita ada nyawa. Jadi topik yang saya cakap hari ini bila saya sebut berpakaian, kita nak sebut konsep berpakaian sopan. So modest culture tu maknanya budaya sopan. Dan kita tahu memang manusia ni kita ada roh, ada minda dan ada fizikal. Dan fizikal kita akan bergerak ke arah kita punya dunia dalaman, iaitu kita punya akidah atau fikiran kita dan sistem nilai atau akhlak kita. So kalau kita cuma hidup hari-hari bercakap tentang ilmu, tentang aurat dan sebagainya, tetapi kita tidak translasikan kepada cara kita berpakaian, maka agak tidak stabil. Dan banyak juga saya perhati sekarang, kita nak buat pakaian ni kalau boleh, pakaian yang sentiasa boleh digunakan untuk solat. Maknanya kita keluar rumah tu dengan tujuan pakaian yang menutup aurat, dan bila masuk waktu solat kita boleh solat pada bila-bila masa saja. Kita tidak ada alasan tak bawa telekung, tak jumpa surau, semuanya tidak boleh. Jadi sebab itu dalam budaya sopan atau modest culture ni, dia punya tagline lah solat ready. Maknanya kita sentiasa solat ready. Dan kalau boleh cuba fikir kita pakai pakaian yang tenang di mata, damai di hati, dan insya-Allah bahagia di dunia dan akhirat. Mas bayangkan kalau seorang wanita, saya fokus pada wanita lah, Mas. Kalau kita berpakaian yang sopan, agak-agak lelaki yang tertarik pada kita, lelaki sopan ke tak sopan, Mas? Sopan juga. Jadi saya kalau buat lesik dengan remaja semua tu kan, kalau saya tahu cara berpakaian, masa tu saya dakwah, Mas. Sebab tu saya kalau jumpa remaja, soalan pertama saya tanya solat, aurat, pergaulan. Wanita kalau tak jaga solat, tak jaga aurat, tak jaga pergaulan, bersedialah untuk bermasalah. Sebab hanya orang bermasalah yang banyak masalah. Dan kita nak pakai pakaian, kalau boleh kita ada konsep berpakaian ni, Mas. Banyak orang ingatkan konsep berpakaian bila keluar rumah saja. Saya nak tanya, berapa orang daripada kita menentukan pakaian di rumah yang balik kerja 8-10 jam, tapi yang lama kat rumah tu dengan suami, dengan keluarga, tenang di mata tak? Suka tak suami tengok kita dengan pakaian? Janganlah duk pakai t-shirt kain batik. Minta maaf, saya nak menyuruh kau beli t-shirt kain batik ni, kita buang daripada sistem. Jadi ada range yang panggil pretty at home, sentiasa cantik di rumah. Maknanya tak payah pakai lengan panjang, labuh apa, cantik warna. Tetapi bila nak keluar rumah tu, kita akan ada baju yang boleh pakai overcoat yang menutup aurat kita, boleh keluar mana-mana. Dan juga kita nak fikir juga, bila kita nak tidur, tempat tidur kita, baju kita tu, baju tidur kita macam mana, Mas? Mesti berkain cotton yang selesa, yang warna cantik, nampak ayu sentiasa. Sebab itu orang lelaki-lelaki ni
bagi isteri lah, kita harus cantik depan mata suami, bukan lebih cantik depan mata orang lain. Kebanyakan kita perhatikan apa kita buat sekarang, fokus kita lebih pada pandangan manusia yang tak berhak melihat kita tu, kita nak cantik-cantikkan. Tetapi orang yang berhak melihat kita, kita tak cantik-cantikkan. So sebenarnya saya sedang nak membuat satu, dia panggil anjakan paradigma ataupun anjakan blueprint ataupun perubahan imej diri kepada semua wanita sekalian. Perkataan budaya sopan atau modest culture tu mesti fikir. So kalau kita nak pakai baju, nombor satu, kalau kita nak pakai kasut pun, jangan dipakai, dia kata haram kita pakai loceng di kaki. Dan kalau boleh kasut kita pun, saya pun nak nyuruh saya cari kasut yang tak bunyi kuat, tak menarik perhatian. Dan juga kalau kita pakai baju yang boleh tutup aurat untuk solat, maka hilanglah jeans ketat, hilanglah baju pendek, sebab kita malu nak sujud dan rokok dengan baju yang tak sopan. So mas bayang, kalau kita semua niat keluar rumah dengan pakaian untuk solat, Masya Allah, dan kalau kita jadikan solat ni budaya kita, agenda kita dan keutamaan kita, maka insya-Allah bahagia. Sebab soalan pertama kita masuk kubur ialah dalam solat kita, dan kalau boleh kita nak buat industri pakaian ni fashion, boleh fashion, tapi jangan melampau sampai tabarruj yang terlampau menarik perhatian. Sebab kita mesti ingat kita hidup ni untuk memberi perhatian, bukan untuk mencari perhatian. Sebenarnya orang yang kurang harga diri yang suka cari perhatian. Sebab itu kita perhati orang yang yakin pada diri, pakaian dia sederhana, orang tengok pun tenang, simple, less is more. Tetapi orang kurang keyakinan diri yang perlu banyak sangat aksesori, cincin sampai 4 gelang sampai kat lengan, makeup over, lipstick merah menyala, bulu mata palsu sangat, itu orang, maknanya bila kita kurang keyakinan diri dan kurang nilai-nilai baik, so apa lagi nak projek? Maka kita projek pada fizikal. Sedangkan fizikal ni 101% dan 99% lah roh kita. Dan kalau kita lihat, pernah saya sebut, siapakah diri kita, yang melihat cermin ke yang dilihat dalam cermin? Yang dilihat tu fizikal kita, masih akan berubah-ubah. Tetapi yang melihat tu roh kita tak pernah berubah, yang akan jumpa Allah Azza wa Jalla. So sebab itulah saya nak tekankan, kalau boleh budaya sopan atau menjadi satu cara hidup kita. InsyaAllah itu dia mukadimah diberikan Prof tentang tajuk kita hari ini, Celik Mata Risat Minda, orang berpakaian. Tadi Prof sebut tentang anjakan paradigma. Sebenarnya kita boleh ubah mindset. Bila kata tutup aurat dengan sopan, tu tak semestinya kena pakaian yang membosankan, Prof, ya? Betul. Kita sebab masih itu boleh terus kelihatan menarik. Macam masa baju saya hari ni kan, tudung dengan skirt matching. Jadi tenang. Pasal pengalaman saya, Mas, bila saya dululah pakai baju, cari tudung, beli tudung, cari baju. Beli baju, cari tudung. Sampai banyak, sampai roboh almari. Kan? Jadi saya fikir macam mana untuk kita nampak kemas, terutama kita di pejabat kan, nampak corporate look tu. So kita mesti pilih. Kalau mungkin yang saya pakai hari ni, Mas, jenis corporate look. Warna cuma 2 warna. General order untuk government agency pun kita cuma 2 warna. Jangan lebih daripada 3 warna. Dan warna-warna natural tone, earth colour. Tetapi kalau nak meriah sikit untuk orang kahwin tu, mungkin warna-warna lebih ceria lagi. Dan warna tu biarlah sama dengan umur kita. So bila kita matchkan sekali tu, dan amat menenangkan kita. Itu dia. InsyaAllah kita boleh ajukan, anda boleh ajukan sebarang persoalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Juga kita akan kongsi-kongsikan maklumat berkaitan, saya kira ramai yang dah pasang telinga tentang majlis pelancaran Modest Culture. InsyaAllah kita akan kongsikan dari masa ke semasa. Untuk anda ingin berbicara atau berinteraksi bersama dengan Prof, boleh hubungi 0362051500 atau juga menerusi Facebook IKIM FM, facebook.com/IKIM FM. Api anda tolong upload gambar Prof Moya kalau nak tengok pakaian yang Prof sebutkan tadi. Boleh layari Facebook IKIM FM. Kita akan kembali selepas ini. Terus bersama kami. Jom ke Carnival Oh Yeah Bank Muamalat pada 18 dan 19 Mei. Pelbagai aktiviti menarik telah disediakan seperti paintball, inflatables, pertandingan Xbox dan PlayStation. Buka akaun simpanan Oh Yeah Bank Muamalat di sini dan rebut peluang menggelongso cara Gymkhana. Kunjungi Carnival Oh Yeah Bank Muamalat Sabtu 8 pagi hingga 10 malam dan Ahad 8 pagi hingga 5 petang. Carnival Oh Yeah Bank Muamalat 18 dan 19 Mei, Stadium Shah Alam. Layari muamalat.com.my atau hubungi 1300 888787.
PKM FM, pilihan utama anda, dan kembali bersama di waktu ini. Masih lagi kita bersama dalam rancangan Islam itu Indah. Sekali lagi untuk anda boleh hubungi 0362051500. Berbicara kita pagi ni bersama dengan Prof Moya tentang celik mata di segmen orang yang berpakaian. Prof, saya pernah terbaca satu artikel berkaitan berpakaian, etika berpakaian bila sebut modest, sopan dalam satu artikel bahasa Inggeris. Who decide when you define modest? Ada orang yang kata dia pakai skirt pendek pun tapi tak belas, itu modest. Siapa yang decide modest tu? Tapi kita sebagai orang Islam, modest ataupun setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita define oleh Allah SWT. Dan Allah kata macam mana modest sebagai seorang Islam itu. Okey, terima kasih. Saya pernah dengar seorang Tok Guru tu kata, satu moral atau nilai murni, satu lagi hukum Allah. Baik, bila sebut moral, kita bergantung kepada masyarakat tu penerimaan. So kalau orang di California pakai bikini itu moral, pasal itu dia terima, masyarakat terima, maka benda tu moral. Sebab itu saya lebih suka jangan sebut moral atau nilai murni saja. Itu untuk orang bukan Islam mungkin. Tetapi kita bila orang Islam, so akhlak Islamiah. Dan kita ni hidup, kalau tidak ikut Quran dan hadis, sia-sia hidup kita. Dan dalam surah An-Nur ayat 31, wanita mesti melabuhkan tudungnya, menutupi dadanya dan juga menunduk pandangannya. Dan bila tutup aurat, aurat kita cuma tapak tangan dan muka. Maka kalau kita berpakaian tidak menutup, macam Pian kata, bukan membalut tapi menutup. Ada orang dia balut, cuma nampak muka dengan tangan, tapi menampakkan bentuk badan tak boleh. Dan saya nak sebutlah, banyak orang kata, Prof, saya nak baju nampak saya slim. Okey, kita nak pakai baju nampak slim ke tutup aurat? Kadang baju yang macam longgar macam ni memang nampak gemuk lah, tak nampak betapa kempisnya perut kita. Dan saya nak minta beri pandangan lah, kadang-kadang kita tengok elan-elan untuk menguruskan badan. Gambar sebelum, gambar selepas. Gambar selepas tu terus pakai baju, pakai korset ketat-ketat, duduk pose untuk tunjuk badan slim. Adakah kita jaga berat badan untuk tunjuk kecantikan badan, atau jaga berat badan untuk sihat, untuk jaga lutut jangan sakit dan dapat sujud hingga ke akhir hayat? Saya menyeru kita pada semua wanita, boleh tak kita niat untuk sihat, supaya badan kita sihat, dapat sujud hingga ke akhir hayat, dan kesihatan untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semalam saya dengar tentang minsya makanan sunnah. Kebetulan insya-Allah pada pelancaran nanti saya salah seorang penyokong makanan sunnah ni, dan saya nak, kalau boleh, saya dah beritahu dengan Datuk Sri Zainal, saya nak taruhkan produk tu di butik Modest Culture. Sebab bila kita buka satu kedai ke apa, Mas, tujuan kita dipanggil holistic living atau hidup dengan secara menyeluruh. So dari segi makanan minda, kita ada ilmu yang baik, audio CD yang baik, DVD yang baik. Dari segi pakaian sopan, kita ada sopan. Dari segi makanan fizikal, kita ada makanan sunnah. Kita ada susu kambing yang baginda Nabi Muhammad SAW suka minum. Dan minyak zaitun salah satu dari pokok yang berkat. So maknanya kalau boleh, kita boleh tak, kita orang Islam ni, kita sokong ekonomi yang dijalankan oleh orang Islam. Dan perniagaan tu satu sunnah Nabi. Dan jangan ada suara-suara yang kurang enak, yang tak suka tengok orang berjaya, tak suka tengok orang berniaga. Sepatutnya kita sebagai orang Islam meningkatkan ekonomi. Sekarang banyak masalah, orang kata orang Melayu maju mundur tak sebagainya. Kita jangan sibuk melihat kekuatan musuh, tetapi pertingkatkan kekuatan kita. Dan salah satu cara adalah kekuatan ekonomi. Dan orang yang kaya bagus, Mas, sebab kita boleh membuat sesuatu yang memberi nilai. Dan saya pernah beri formula baru ni, saya kata banyak orang tanya macam mana nak kaya, senang saja. Pertama, lihat apa keperluan society itu. Yang kedua, kita isi keperluan itu dengan baik. Dan yang ketiga, kita isi keperluan dengan sebaik mungkin sampai tidak ada orang boleh ganti kita, maka masa itu kita akan dapat nilai yang tinggi. So ingat undang-undang sunnatullah, setiap nilai yang kita beri, Allah akan beri ganjaran dengan rezeki yang berpanjangan dan halal, insya-Allah. Seperti apa yang Prof buatlah, bersikap proaktif. Kita tak setuju dengan pandangan-pandangan yang kurang menarik dipakai oleh kaum wanita. Prof sediakan alternatif. Jadi kita jangan kutuk, kita beri alternatif. Contohnya air ni banyak keladak, saya tak marah, banyak keladak. Saya akan tuang air jernih sampai hilang keladak itu. Macam itulah kita nampak benda negatif, jangan sibuk pada problem dwelling, tapi kita solution fokus. Apakah alternatif itu? Menarik sekali, insyaAllah. Dan kita dah bersedia untuk menerima pemanggil-pemanggil kita, Prof. Sekali lagi 03-6205-1500. Puan Mona menanti panggilan anda. Yang pertama, Mariam dari Shah Alam. Saya nak tanya,
apakah tidak baik dua keluarga duduk satu rumah walau saudara kandung? Karena pihak satu sama lain bukan mahrum dan boleh jadi timbul fitnah. Dan saya tanya lagi, wanita yang sudah berusia 50 lebih, apakah masih wajib menutup aurat? Maksud saya memakai kerudung. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Soalannya, bila dua keluarga walau saudara kandung, mungkin adik-beradik duduk satu rumah. Memang saya pernah dengar, saya punya jiran Dato' Injun kata, biar banyak rumah bukan banyak satu rumah. Maknanya memang kalau kita dua wanita adik-beradik kahwin dan dua suami, maka dengan ipar tu dia punya hukum masih mahram, dan kalau tidak jaga aurat agak susah. Dan saya pun tak beranilah, itu kadang kekangan ekonomi dan sebagainya. Tetapi kalau kita menjaga akhlak Islamiah, menjaga batasan pergaulan dan tentu privasi masing-masing, saya rasa ambil langkah-langkah itu. Yang kedua, wanita 50-an, kita pada saya lah wajib menutup aurat walau umur kita berapa pun, kecuali mungkin dah 70-an hampir 80. Tetapi kalau ada orang 80 masih cantik lagi, masih menawan bahasa itu, wajib tutup aurat. Apa salahnya? Kita ni kalau boleh, kalau kita buat sesuatu kerana Allah, Allah akan beri ganjaran. Wallahualam. Dan kita memanggil seterusnya. Assalamualaikum, Prof. Memandangkan esok adalah Hari Guru, kalau saya tak silap. Saya ingin tanya dengan Prof, bagaimana kalau kita nak menegur guru kita yang cakapnya lepas, tak jaga percakapan, tak tutup aurat, macam mana kita nak sentuh hati dia untuk dia tutup aurat, dan cara untuk menegur guru kita lah supaya tak tersinggung hati guru tu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Banyak soalan macam nak tegur orang, ya. Macam ni lah, dia ada seni menegur. Ya. Dan selalunya macam saya pernah sebut sebelum ni, sebelum kita tegur orang, tentukan akaun emosi kita dengan dia tinggi. Maknanya kita sebelum ni pernah memuji dia, tunjukkan kasih sayang, beri hadiah kecil sampai dia sayang kita, maka bila tegur tidak menjadi masalah. Tetapi kalau orang tu tua pada kita, agak payah. Saya cadangkan orang yang tak buat benda yang baik ni, macam Ustaz Parul kata, 4. Yang pertama, tak tahu, kita beri ilmu. Maka berikan dia audio CD, dan saya dengar IKIM pun akan keluarkan MP3 InsyaAllah, yang slot yang Islam itu indah yang selamanya, dan juga di Mahabbah IKIM FM di Terengganu nanti, ya. Siapa yang pergi ke Mahabbah tu, nanti kalau dapat beli MP3 yang Islam itu indah, mungkin ada 8 topik saya tu, dapat bonus, di mana saya shooting DVD bersama Dr. Nur Atia bercakap tentang usahawan, bagaimana menjadi usahawan yang baik. Jadi berikan ilmu. Lebih baik beri hadiah ilmu, sebab bila kita tegur sekali mungkin tergores hati dia. Tetapi kalau kita beri audio CD, dia dengar seorang-seorang, dia pun tak rasa malu, dia boleh terima nasihat tu. Dan selalunya lebih baik kita dapat nasihat daripada orang yang tak kenal dia pun, dia pun tak rasa malu. Kalau ada emotional attachment, kadang susah nak ditegur. Yang kedua ialah orang tak buat ni pasal dia degil, mesti tarbiah dia. Dan yang ketiga, sebab dia ada kepentingan, maka kita beri solusi untuk masalah dia tu. Dan yang keempat, orang yang akidah disilap harus diperangi. Wallahualam. Baik, ini daripada SMS kita, Azlin. Shah Alam, Prof mohon pendapat tentang trend sekarang ni, warna blocking dalam berpakaian. Pakaian tu kadang-kadang memang dah longgar, tapi warnanya terang mungkin, ataupun macam mana, bagi saya amat menarik perhatian katanya. Pendapat Prof? Okey, memang dia ada tahap-tahap manusia berpakaian. Orang yang sangat warak ni, dia tak nak syubhat langsung, dia sangat-sangat tu. Itu saya amat selutlah pada wanita yang boleh bertudung labuh, pakai hitam saja, ada setengah tu tutup muka. Saya rasa ini orang yang mungkin keimanan lebih kuat, di mana dia tidak mementingkan kecantikan, Masya Allah. Tetapi kalau lah kiranya nak pakai warna yang terang sangat, dari segi, saya rasa dari segi fashion pun, kita fikir kenapa kita pakai tu untuk cari perhatian sangat. Dan kalau boleh, kita wanita ni macam kesederhanaan is the best, dan less is more, dan tenang. So saya serulah pada semua wanita sekalian, kalau boleh nak buat warna dan sebagainya, boleh, untuk menentukan keadaan itu, menenangkan kita. Dan saya tak berani nak beri komen sangat, tetapi kalau blocking tu satu trend, mungkin akan hilang lepas ni. Saya insyaAllah kita memanggil seterusnya. Mengenai seorang ibu yang hamil kan, beri mana apa yang manfaat yang dia nak buat kan, dan minta profesor beri ulasan lah. Tak berapa jelas, katanya ibu yang hamil, mungkin nak bagi kata-kata motivasi. Okey.
Sebenarnya orang yang hamil ni dalam jihad, siapa yang hamil melahirkan tu dalam jihad, doa dia sangat makbul. Tetapi syarat ibadah khusus mesti buat, fardu ain mesti buat, aurat mesti tutup. Kadang takut tengok tu dalam mengandung pakai ketat pula dengan baju, subhanallah. Tapi saya perhati macam ni lah, orang yang tutup aurat ni, cuba tengok gambar dia masa kecil. Selalunya ibu-ibu yang mengajar anak dia memang buka aurat masa kecil, itu jadi self image dia. Dia biasa melihat diri dia dengan aurat terbuka. Maka bila besar terbuka, dia tak ada rasa apa-apa. Tengok Mak Saleh, tak ada apa-apa pun, ya. Macam itulah. Dan saya cadangkan, kita kalau boleh anak-anak kecil tu daripada awal dah mula pakai tudung, yang rasa konsep panas, pening migraine tu pasal masa kecil tak nak pakai. So cuba galakkan pakai tudung masa kecil. Apa salahnya, ya. Tunjukkan identiti yang baik. Dan bagi ibu mengandung dia juga jaga percakapan, fikiran, emosi, makanan. Dan niatkan sentiasa bercakap dengan baby nak jadi anak ni ahli syurga dan tolong kita pada mahsyar nanti. Wallahualam. Sebelum sama memanggil seterusnya, ini Surya Mak Isnin dari Facebook. Assalamualaikum. Ada pendapat orang mengatakan isteri yang terlalu jaga pemakaian solehah dan tidak bersolek, suami tetap juga liar mata memandang perempuan lain yang seksi dan bergaya mewah. Sehingga ada yang anggap isterinya kolot berbanding wanita moden di luar. Isteri mahu bergaya, berpenampilan menarik dalam rumah, tapi kemampuan ataupun bentuk fizikal terbatas. Pendapat Prof, nak bagi kata motivasi sikit. Okey, macam ni lah. Bila kita kahwin dengan seorang lelaki tu, kita tengok prioriti dia. Lelaki ni kahwin yang pertama agama. So kalau kita sebelum kita kahwin tu kita tidak kuat agama, kita akan dapat orang yang tidak kuat agama. Baru tadi orang beritahu saya, Prof, kawan saya umur 29 tahun, betul Prof jadi carikan jodoh. Macam mana saya nak carikan jodoh, Mas, kan? Jodoh ni kurniaan Allah. Memang hobi saya matchmake, tapi sekarang dah sibuk tak sempat. Jadi saya kata macam ni, ini formula saya dapat daripada saya punya manager Teguh Hakimah. Dia kata dia pergi Maghrabi Institute, dia kata siapa yang nak kahwin, kita niat. Nak orang macam mana? Kalau nak ahli tahajud, mulalah tahajud. Nak orang murah hati, mulalah murah hati. Sebab kita jadi magnet kepada orang sama dengan kita. Ya. Jadi kalau kita dah keadaan macam ni, suami tengok orang luar tu sebagainya, saya nak beritahu wanita sekalian. Minta maaf lah, jarang wanita nak jaga berat badan. Ya, kita banyak makan sedap, tidak makan sihat. Berapa orang daripada kita mengambil masa untuk sihat dengan kata-kata ini. Siapa yang tidak mengambil masa untuk sihat mesti mengambil masa untuk sakit. Kita sangat menjaga apa yang masuk dalam mulut, mesti jaga jaga apa yang keluar daripada mulut kita. Kalau makan tu nak jaga sangat makanan elok, makanan sihat sangat, tapi perkataan yang keluar, Allah ya Tuhanku, jadilah kita macam lebah, keluar sentiasa madu, saya tak pernah keluar benda yang tak baik, kan, dan makan benda yang baik saja macam lebah, kan. Jadi kita makan makanan sunnah, kita keluar perkataan yang baik, ikut sunnah Rasul, akhlak Rasulullah. So bagi isteri yang masalah macam ni lah, pertama berkomunikasi dengan suami. Abang suka macam ni, ya, okay, if you suka tengok ni, perkahwinan sebenarnya bertujuan untuk menutup mata suami. So kalau suami tu dah penuh dengan kasih sayang dan tatapan mata isteri dengan baik, maka sudah mencukupi. Dan sebenarnya saya rasalah, pandangan saya, orang cantik ni kalau kahwin dengan suami, kecantikan tu tak nampak dah, yang nampak baik isterinya. Dan biarlah suami kita kenang kita dengan kecantikan. Dan saya pernah dengar cerita sebelum ni, kisah orang yang suka pergi memancing. Bila suami pergi mancing, dia selalu marah-marah, suami pergi juga. Apa dia buat? Satu hari bila suami nak mancing, dia siapkan makan, siapkan tempat kain solat. Dia kata, abang nanti solat waktu sembahyang macam ni. So dia beri semua fasiliti, dia tak lawan suami nak mancing. Bila suami pergi sana nak makan, teringat isteri dia, isteri aku sediakan. Nak solat, ada. Tiba-tiba dia teringat, baiknya isteri aku. Lama-lama suami tak pergi, dah memancing, duduk di rumah. Sebab selalu saya perhati, minta maaf lah, mungkin salah apa saya kata ni. Orang akan duduk dengan orang dia seronok bersama. So kalau suami kita liar kat luar rumah pergi dengan kawan, sebab dia lebih seronok dengan kawan daripada rumah. Tapi untunglah kita, suami kita malah berkawan. You ni best friend I je, I tak nak kawan lain. Itulah kita, kenapa tak jadikan suami itu orang yang paling baik, yang best friend kita. So bagi itu, cuba saya rasa jangan kata tak mampu. Banyak kita duk sibuk beli barang kemas tapi tidak memperkemaskan diri, bak kata Dr. Robiah. So saya cadangkan, belilah alat solat yang murah, yang suci, yang bersih, banyak dijual sekarang. Tentukan kita taruh lotion mata, lotion muka dengan baik. Makan makanan yang sihat untuk melahirkan badan, dan jaga mulut, bau mulut, jaga bau badan. Semua sangat penting kecantikan wanita, ya. Wallahualam. Nak seri budaya, Prof, ya? Betul. Okey, ada satu soalan, sebenarnya ramai rakan-rakan kita yang tanya, ada buka booth ke di Carnival Mahabahari
Kim FM kita, Prof. Oh, ada insya-Allah. InsyaAllah. Nanti kita akan kongsikan. Prof juga akan bersama kita di Kandung Rumah by Kim FM hari Jumaat 10 hingga 11.30 pagi di Terengganu Trade Center. Jadi juga boleh singgah-singgah booth Prof di Terengganu nanti, insya-Allah. Dan seterusnya pemanggil kita. Saya nak tanya, macam saya tengok yang sekarang ni ramai yang berpakaian macam jenis baju yang labuh sama ada lepas daripada lutut ataupun hampir sampai ke buku lali, tapi dalam ni dia memakai seluar yang jenis legging yang fit tu. Adakah itu boleh dikira juga sebagai berpakaian sopan? Okey, itu saja. Terima kasih. Bagus dah sebut ni. Saya baru ni ada 2 remaja datang nak buat lasik, kawan dia bawa. Dia pakai baju maxi labuh tapi kain chiffon ke kain net yang jarang. Lepas tu pakai plat seluar kat dalam. Warna hitam, sama pakai tudung pink. Saya pun kata, ni pakaian siapa buat macam ni? Saya mungkin dah makcik tua macam saya ni kan. Tegur semua orang. Siapa buat fashion macam ni? Lepas tu datang buat lasik dah tak pakai dah. Maknanya bila kita pakai sesuatu, bila pakai legging macam tu, kalau labuh tak apa asalkan tak nampak dia. Saya pernah dengar ustaz tu kata kalau berpakaian, kalau boleh seluar bagus pasal tak terselak dan sebagainya, tetapi kita tentukan bawah daripada lutut, tidak nampak bentuk kaki. Dan kalau legging yang ketat menunjukkan bentuk kaki kita pun tak boleh pada saya. Dan saya heran kenapa nak pakai legging ni. Kenapa nak pakai? Apa dapat? Bukannya selesa. Kita punya kulit pun tak boleh bernapas. Pakaian longgar tu bagus. Sebab kita selesa, udara pun boleh masuk dan kita nampak sopan, dan orang bersopan ni akan mendapat penghormatan manusia. Allahuakbar. Dan kita terima seterusnya. Okay, saya nak tanya dekat Prof. Boleh tak Prof bagi tips macam mana kita nak berpakaian kat rumah, sebab macam saya suri rumah. So saya tak tahu macam mana sebab buat kerja rumah lagi kat rumah kan. So macam mana nak bergaya dekat rumah dan kat luar. Okey, saya terpaksa sebut iklan sikit lah ya. Ditajuk oleh Modest Culture. Okey. Pakai kat rumah ni satu concern saya daripada dululah. Saya masa muda dulu nak sangat pakai lawa mas. Tetapi bila pakai baju yang macam lawa kat luar, nak buat kerja panas pasal tak cotton. So saya dah dapat range satu dia panggil cotton, kain cotton natural fabric, dia serat peluh. Okey, macam lycra kita pakai lawa tapi dia buat kerja tak serat peluh, panas. So ambil kain cotton. Ambil cotton yang sedap di kulit kita, serat peluh, warna yang cantik, ceria, warna yang merah, biru, purple yang lawa. Suami suka apa? Warna tu. Kemudian buat lengan dalam 3 suku. So kalau nak seksi sikit, buatlah sleeveless. Tapi ada orang segan kan kalau badan besar tu malu. So kita buatlah lengan pendek. Lepas tu saya buat satu dipanggil bolero ataupun coat macam kain lycra hitam, lengan panjang, labuh, di mana tengah-tengah masak suami kita jom pergi shopping. Kita tak nak salin tak apa, ambil hitam tu sarung saja. And then kita pakai tudung pula, sama ada matching dengan yang baju dalam tu pun ataupun baju yang plain, tudung plain yang sama dengan bunga tu. So kita sentiasa nampak anggun. So untuk suri rumah kita boleh buat. Pada saya lah paling selesa jubah yang labuh, sarung aja, lengan pendek nak basuh pinggan tak kena tu, dan dia cotton. So kalau orang datang sarung saja. Dan bolero yang saya buat tu mas, kadang setengah orang tu badan dia agak besar. Kalau dia pakai jubah pun takut nampak bentuk kan, maka kita pun pakai bolero yang panggil a lady must have. Semua lady mesti ada bolero, terutama kalau kita sama perempuan tak apa, bila majlis ramai kita pakai bolero. Dan juga kalau boleh kita buat pakaian ni supaya bila kita pakai kita berjalan dengan confident dan tidak ada rasa malu-malu. Itu dia nasihat dari Prof, tips daripada Prof, dan insyaAllah seterusnya. Soalan saya, Ustazah tadi ada sebut berkaitan orang yang bermasalah akan menunjukkan suasana masyarakat yang bermasalah lah. Jadi apa pelan tindakan kita dalam mewujudkan suasana masyarakat yang bersengkak baik, bercakap benda yang baik. Bagus, terima kasih. Memanglah sekarang ni mas, saya rasa macam hingga hujung nyawa saya lah. Niat saya ni untuk memperbaiki diri, memperbaiki orang. Sebab itu kalau perhatikan dalam seminar yang kita buat dan sebagainya, celik mam, celik kids, celik teens. Celik mam tu untuk ibu, celik kids tu untuk kanak-kanak, celik teen tu untuk remaja, celik kids budak kecil. So makna celik youth dan sebagainya. Sebenarnya kita nak seorang celik mata hati, hidup
daripada dalam keluar. So apa pelan tindakan kita nak buat? Saya beri 3 prinsip tadi. Baru meeting kat company, saya kata yang pertama, setiap orang mesti ada matlamat. Saya nak kita semua sekarang kejam mata, bayangkan hidup macam mana kita nak. Fizikal macam mana, mental kita macam mana, kita punya rohani dengan Allah macam mana, hubungan dengan manusia macam mana, keuangan macam mana, gaji berapa kita nak sebulan, rumah macam mana kita nak. Bila dah tua kita tak bekerja tapi dapat income, passive income, semua kita fikir. Adakan bayangan ni. Lepas tu kalau kita nak akhlak yang baik, kata Prof, saya nak jadi lembut macam Prof, tapi tak boleh. Saya kata kejam mata, bayangkan kita cakap jadi lembut. Kita buat movie kita sendiri. Bila kita ada bayangan tu, maka tulis bayangan. Macam kita tengok drama, kita pandai buat skrip drama tu kan? Baik, buat drama dalam jiwa kita, minda kita buat drama, itulah skrip kehidupan. Lepas tu kita akan ada matlamat. Buat matlamat ni tahu dalam flashcard dan laminate dan tengok. Yang kedua, 1 jam satu hari, kita mesti ada langkah mengambil personal development atau pembangunan diri. Maka mesti baca buku, mesti hadiri seminar, berkawan dengan orang baik, pergi usrah. Mesti ada sharpening the saw, memperbaiki diri. Banyak orang dia invest pada duit, pada rumah dan sebagainya, tapi tak invest pada diri dia. Ya, sebab tu orang dia, wanita, dia beli bag branded, dia mahal, tapi makanan zat tak makan. Nak pergi seminar pun kedekut, tapi beli barang mahal dia. Pasal bag orang tengok. Tapi bila kita pergi seminar yang baik, kita jadi baik, setiap saat kita akan bahagia pasal kita pandai melihat dunia dengan mata yang baik. Dan yang ketiga, setiap orang mesti fikir, apa manfaat saya boleh beri? Apa kekuatan Allah beri pada saya yang beri manfaat? Sebab Allah paling sayang orang bermanfaat. So kalau kita semua orang ambil 3 langkah ni dan tentukan, bila kita nak bercakap tu jadi pemerhati diri kita. Mana kita hidup dengan kesedaran ketuhanan, bukan dengan kesedaran keegoan. Wallahualam. InsyaAllah. Dan antara lain juga dalam Facebook, Rohana bertanya, Prof, saya wanita yang berpakaian jubah dan niqab. Tapi ramai yang menjauhi saya. Minta Prof berikan sedikit untuk keyakinan diri. Okey, yang pertama kita tanya, kenapa kita pakai niqab? Kalau kita pakai kerana Allah, tak usah fikir orang. Dan saya ucap tahniah lah orang pakai niqab ni, ya. Saya kat Mekah je pakai. Kan? Kat sini rasa nak pakai pasal mungkin kerja doktor tak sesuai. Tapi saya macamlah kita masyarakat, jangan menghukum orang, boleh tak? Ya. Cuba lihat orang tu lebih baik pada kita. Ada kata-kata ulama kata, Hasan Al-Basri tak ingat dia kata, saya tidak akan keluar rumah selagi saya tak cakap 2 perkara. Semua orang lebih baik daripada saya, maka tawaduk. Saya tidak akan bergantung kepada kuasa lain selain daripada Allah. Selagi dia tak buat 2 ni, dia tak nak keluar rumah. Dan saya nak tambah, hidup kita tidak sempurna selagi kita tidak menolong orang yang tidak boleh membalas kebaikan kita. So kita nak buat baik supaya orang ikhlaskan Allah. Dan saya dengar TV tadi, dia kata orang-orang alim dia suka bersedekah pada orang buta, supaya untuk orang buta tak kenal dia tak tahu apa dia tolong. Wallahualam. Dan ada juga pepatah mengatakan, kalau kita berbuat sesuatu yang disukai Allah, manusia juga akan menyukai kita. Tepat. Sebab tu saya kata, kita ni sering Zahazan kata, siapa mendapat kasih sayang Allah akan mendapat kasih sayang manusia. So para isteri sekalian, bila kita beli baju, bila kita berpakaian, niat untuk mencari redha Allah, kerana hukum Allah, menyukakan hati suami, menutup mata suami daripada melihat wanita lain, maka kita akan mendapat kasih sayang suami. Baik, insyaAllah kita terima panggil seterusnya. Assalamualaikum. Saya nak tanya berkenaan dengan indahnya Islam, Prof. Ya. Macam ni, Prof, kalau indahnya Islam tu, kita sebagai umat Muslim, kita mesti tak tunjukkan yang kita macam mana Islam tu indahnya. So terutama dengan orang yang bukan Islam lah, macam orang non-Islam kan. InsyaAllah lah kalau saya berjumpa dengan orang non-Islam tu, kalau bicara selalu saya akan pamerkan yang Islam tu macam mana indah, yang sampai kalau boleh orang non-Islam tu tertariklah dengan Islam. Bagus. Takkan insyaAllah lah. Tapi persoalan saya, Prof, macam mana kita nak bercakap indahnya Islam dengan orang Islam tapi dia bertukar agama? Bertukar agama. Allahuakbar. Takut Okey, memang Islam itu indah dan saya niat kalau boleh kita semua niat menjadi duta kepada Islam. Kalau orang puji kita, kenapa? Oh, awak baik. Saya baik sebab saya orang Islam. Kalau orang kata awak hebat, saya hebat sebab Allah beri. Boleh tak kita pulangkan segala kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Hidup kita ni jangan tengok diri, tengok orang. Dari segi kebaikan. Okay.
Dan bila macam Puan kata tadi, kalau orang Islam dia dah ubah agama, saya rasa kalau kita tidak berdaya menanganinya, apa kata kita berikan dia ilmu dan kita minta tolong pada orang lebih ilmu pada kita. Wallahualam. Baik, seterusnya saya nak tanya dengan Prof, bagaimana cara untuk menegur kakak ipar yang sulung tu tak jaga aurat dia, sebab dia ni ibu berdikari. Tapi dia dengan selamba keluar dari bilik air keadaan kemban, sedangkan dia ada adik ipar yang lelaki kan. Jadi saya bersalah sebab saya ni cuma adik ipar kan, nak menegur tu sebab takut tak diterima kan. Sedangkan saya dah beritahu adik-beradik dia, mereka pun tak berani nak menegur sebab hormatkan dia sebagai kakak yang sulung. Saya tak sedap lah tengok, kadang saya tak selesa duduk bersama dia dengan keadaan dia memang jaga penampilan, memang cantik orang ni sebab walaupun dah 50-an kan. Itulah saya, macam mana cara nak minta pendapat Prof, bagaimana cara nak negur. Lagi satu tentang anak-anak buah yang dia pakai tudung, tapi pakai tudung yang kecil-kecil, yang nampak baju ketat, tapi pakai tudung yang kontok-kontok ni kan, tak sesuai dengan keadaan. Betul Prof. Betul, memang. Antara soalan yang sama ditanyakan dalam Facebook jugalah. Pakai tudung kecil. Tutup, orang kata tutup sikit, buka sikit. Okey. Macam saya kata tadi, orang tak ikut buat Islam ni pasal tak ada ilmu. Sebab itulah Islam itu indah, dan Radio IKIM dah banyak berjasa pada rakyat di Malaysia dan membentuk kefahaman Islam kita ni. Alhamdulillah. Kita akan terus berjuang, beri saja ilmu dan jangan menghukum seseorang. Saya ingat Ustazah Nur Hafizah kata, kita jangan umpat orang, takut lepas kita mengumpat dia, kita balik, dia bertaubat, kita duk cerita hal dia, kita berdosa dan kita mati dalam keadaan itu. Wallahualam. Tapi saya faham Puan dalam satu rumah macam nak buat apa kata Puan cuba dapatkan DVD atau CD audio IKIM yang dijual nanti, berikan hadiah, dengar sama-sama dekat rumah, dalam kereta, dan kalau ada rancangan TV yang baik, kita rekod dan dengar sama-sama dan berbincang. Dekat meja makan pun berbincang. Oh, Ustaz kata ni, Ustaz kata ni. Bukan kita kata. Kalau kita kata memang dia tak terima sebab dia pun dah umur tua pada kita. Dan tentang tudung kecil ni memang dah jadi trend. Banyak orang kata nak pakai tudung untuk fashion saja. Dan banyak program-program pun menunjukkan tudung sebagai fashion. Banyak orang tanya saya pendapat. Saya nak berani cakap pun, pada saya macam ni lah. Back to mencari perhatian, memberi perhatian, dan kita pakai ni ikut syariat, bukan ikut adat, dan bukan untuk mendapat penghargaan manusia. Kita nak pakaian yang tenang di mata, damai di hati, sederhana, dan boleh insya-Allah mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Dan bagi yang remaja yang pakai kontok-kontok tu, ingat saya kata, ini perkataan saya lama, orang dengar kasar sikit. Kalau kita suka gedik-gedik, akan dapat lelaki gedik-gedik. Kalau kita nak lelaki soleh, berpakaian secara wanita soleha. Pasal orang jumpa kita, orang lihat pakaian dulu, bukan kita bercakap dulu. InsyaAllah, kerana itulah pagi ini Islam tu Indah ditaja oleh Modest Culture, inspired by Profesor Dr. Maya, dan akan insyaAllah majlis pelancarannya diadakan pada Sabtu ini. Sekali lagi waktunya Prof, 9 pagi ya? InsyaAllah kita mula datang seawal 8.30. Kita sediakan nasi dagang untuk makan pagi. Orang Terengganu ya. Dan juga ada sedikit makanan. Dan juga sebenarnya saya masih faham kadang orang kata baju ni mahal, tak mampu dan sebagainya. Dan saya nak buat satu pendekatan, mungkin orang tak pernah buat, tetapi saya suka sangka baik pada Allah dan pada manusia lain, di mana kita kalau nak buat baju yang sopan, terpaksa kain tebal dan mahal, dan tudung labuh dan sebagainya. Dan saya nak cadangkan siapa yang datang pada hari itu akan dapat menjadi ahli kepada Modest Culture, di mana kita ada friendly payment scheme selama 2 kali bayar. Dan juga kita akan adakan diskaun, dan lepas tu siapa yang beli barangan akan dapat membership. Dan juga kalau boleh kita semua ke website www.modestculture.com. Dan juga kita ada Min Syam memberikan makanan sunnah, dan juga kita ada, saya suka dah minum susu ni, susu kambing, nama dia Suka Gomi, Suka Goat Milk. Saya rasa sangat bagus. Dan masalah kita wanita banyak ada osteoporosis, dan kita budaya minum susu tak ada masa anak kecil. Apa kata kita mulakan dengan minum susu kambing, satu khasiat yang baik. Dan kita tahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun gembala kambing dulu. So apa kata kita ke arah apa yang Nabi buat,
Saya dan katanya juga akan dihiburkan oleh Hafiz Hamidun. Katrina Ross juga akan bersama-sama. Nora juga akan datang. Nora tu adik saya tu. Nora pun datang, insya-Allah. Katrina Ross akan datang, Salimah IF akan datang, dan Hafiz Hamidun saya SMS je terus nak datang. Syukur pada Allah sebab Hafiz Hamidun ni memang saya follow dia, dan bila saya buat lesik pun pasal zikir terapi diri, dan hari tu saya nak minta mungkin Hafiz Hamidun menyanyi album terbarunya. Jadi kita kalau boleh nak kumpulkan sekumpulan orang yang saya doakan pada hari itu cuaca yang baik, dan media pun banyak Mas, daripada semua TV yang media semua datang, dan saya sangat mengucap terima kasih kepada media memberi sokongan, di mana saya rasa ada banyak anjakan manusia dah mula mencari kebaikan sebab fitrah kita ni suka pada kebaikan. Dan negara kita sangat memerlukan energi positif, dan energi positif ni bermula daripada fikiran,